Pada malaikat. Kalau yang tadi sedap. Memang tak bunyi pun. Dah mula ke? 10 word. Semuanya boleh Cikgu Syidi. Susahnya nak. Aku. Okay, go. Sebenarnya saya mengenali Cikgu Rashidi ni pada tahun 2014, selama setahun saja sebenarnya, 2014 hingga penghujung 2015, dan semasa tu saya bertugas di SK Parit Kadi sebagai guru penolong kanan Koko. Saya mengenali beliau bermula tahun 2022, 4 tahun. 2021 saya guru kelas pada anaknya sehinggalah sekarang. Lebih kurang 3 tahun. 16 tahun. Saya masuk ni 2009. Dalam 16 tahun kot. 12 tahun. Lebih kurang 6 tahun. Saya hampir setahun. Oh, lebih kurang 15 tahun. 4 tahun. 5 ke 6. Saya dalam 12 tahun. Semenjak 2018 sampai sekarang lebih kurang dalam 8 tahun lah saya mengenal Cikgu Rashidi. Saya kenal 12 tahun. Lebih kurang 16 tahun dah kenal Cikgu Syidi. Cikgu Rashidi ni sentiasa senyum dan tidak menolak kerja. Bagi saya, komitmen yang diberikan untuk sekolah saya rasa tiada tolak banding. Ikhlas. Komitmen? Humble. HUMBLE, humble. Syidi. Baik hati. Malaikat. Ahli syurga, insyaAllah. Cikgu Syidi the only one. Ahli syurga insyaAllah. Ahli syurga. Baik sangat-sangat. Very committed. Rajin sangat. Cikgu Syidi seorang yang never say no person. Sangat banyak membantulah. Terlalu baik. Memang terlalu baik. Sangat berkebolehan. Ucapan akhir saya kepada Cikgu Rashidi, semoga perpindahan beliau ke negeri Terengganu, ke tempat kelahiran beliau, menjadi satu titik tolak pada kehidupan baru beliau di sana. Ini adalah permohonan beliau kerana dia ingin menjaga keluarga ayah dan ibu dia yang sakit. Jadi kita harap di sana dia sukses bersama keluarga, dan saya doakanlah Cikgu Rashidi dan keluarga sentiasa bahagia dan sentiasa dalam rahmat Allah lah. Makan semoga Cikgu Rashidi terus cemerlang di sekolah yang baru untuk mendidik anak-anak di kampungnya sendiri. All the best Cikgu Rashidi. Terima kasih kerana banyak mencurahkan bakti di SK Parit Kadi. All the best, terus menjadi yang cemerlang dan gemilang, insyaAllah. Kepada Cikgu Rashidi, selamat maju jaya, teruskan kecemerlangan, dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas segala sumbang bakti cikgu dalam aktiviti kurikulum. Semoga teruskan kecemerlangan di sekolah baru. Semoga terus maju jaya dan sentiasa rajin seperti selalu. Saya ucap kepada Cikgu Rashidi, semoga dapat tempat kerja yang lebih baik daripada sini, dan semoga lebih cemerlang dan selamat maju jaya. Ucapkan kepada Cikgu Rashidi, semoga dipermudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, dan selamat bertugas di tempat baru. Semoga Cikgu Syidi berjaya, terus bergembira di sekolah yang baru. All the best. Terima kasih Cikgu Syidi, segala ilmu yang Cikgu Syidi kongsikan dengan kami semua, insyaAllah kami semua akan manfaatkan. Terima kasih juga sudi berkongsi ilmu dengan semua murid Parit Kadi. Doakan kami semua berjaya di dunia dan akhirat. Semoga Cikgu Syidi happy kat sana, tenang-tenang kat sana, jangan lupakan kita orang. Terima kasih Cikgu Syidi atas segala bantuan untuk kami semua di sini. Semoga sentiasa yang baik-baik untuk Cikgu Syidi dan keluarga. Saya harap Cikgu Syidi dapat menyesuaikan di tempat baru. Segala jasa yang Cikgu Syidi curahkan di Sekolah Parit Kadi amat kami hargai. Semoga berjaya di tempat tersebut. Semoga Cikgu Rashidi terus berjaya cemerlang dunia akhirat.
Semoga terus sukses di sekolah yang baru. Semoga segala urusan di sekolah baru dimudahkan. Semoga sukses, teruskan kecemerlangan seperti di Parit Kadi. Dalam doa engkau, wajib ada aku di. Azul nak nangis sebenarnya. Nangis je lah. Syidi, sebenarnya kita orang susah nak lepaskan awak tau. Tapi nak buat macam mana? Awak nak balik kampung, nak jaga mak ayah kan Syidi kan? Awak jangan lupakan kita orang kat sini Syidi Jaga diri elok tau Syidi. Jangan lupa solat. Doakan kita orang tau Syidi. Berpindah Syidi. Terima kasih atas segala kerjasama dan sokongan awak dekat sekolah ni. Semoga dengan perpindahan ini membuatkan awak lebih bahagia dengan keluarga, dengan dekat dengan keluarga. Okey, selamat maju jaya. Okey, semoga Cikgu Syidi terus cemerlang di sekolah baru. Dan terima kasih Cikgu Syidi sebab segala bantuan yang Cikgu Syidi bagi dekat sekolah, dan juga yang mana Cikgu Syidi bantu saya secara personal. All the best Cikgu Syidi. Kepada Cikgu Rashidi, saya ucapkan terima kasih sebab bantu saya banyak sepanjang sebulan saya kat sini. Terima kasih sebab jadi supervisor saya yang sangat baik. Saya doakan semoga Cikgu maju jaya kat tempat baru dan semoga sihat selalu. Sama ucapan saya sama dengan Atika. Terima kasih Cikgu sebab banyak tolong kita orang daripada awal sampai sebulan sebulan. Good luck Cikgu tempat baru. Nanti kita jumpa kat Terengganu. Selamat bertugas di tempat baru dan semoga terus cemerlang. We love Cikgu Syidi. Okey, tahniah diucapkan kepada Cikgu Rashidi kerana dapat pindah balik ke Terengganu. Semoga Cikgu Rashidi terus maju jaya di tempat baru. Okey, jangan lupakan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fahmi ingin mengucapkan selamat berpindah kepada Cikgu Rashidi. Semoga selamat bertugas di tempat baru. Terima kasih atas tunjuk ajar Cikgu. Semoga terus cemerlang di sekolah baru nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski ku masih